sebelum satu kumpulan kecil mulakan pelayaran bersejarah mereka ke selatan. Okey, bila teka-teki asal-usul dah selesai, cerita kita sekarang beralih kepada perjalanan tu sendiri. Sebabnya, bila orang Austronesia ni akhirnya tinggalkan Taiwan, diorang bergerak dengan kelajuan yang sangat-sangat pantas. Ahli arkeologi Jared Diamond panggil ia kereta api ekspres ke Polinesia dan memang tepat sangat gelaran tu. Kelajuan dia memang luar biasa. Dalam masa beberapa ratus tahun je diorang dah takluki Filipina. Dari situ diorang terus pecut ke timur dan dalam beberapa generasi je, jejak tembikar lapita diorang yang unik tu dah ditemui kat Kepulauan Bismarck, dekat New Guinea dan hanya 400 tahun lepas tu, diorang dah sampai ke pinggir dunia Polinesia di Fiji, Tonga dan Samoa. Cuba bayangkan, dalam masa beberapa generasi je, diorang dah rentasi jarak yang ambil masa berbulan-bulan untuk kapal Eropah beribu tahun kemudian. Tapi, cerita ni bukan satu pergerakan yang lurus tanpa henti. Ada satu lagi plot twist yang menarik. Sebenarnya, ada dua jeda panjang yang jelas dalam perluasan ni.